Mazhab mana boleh niat puasa Ramadan sebulan sekali saja? Mazhab Malik, Imam Malik. Boleh tak kita ikut? Boleh, tapi wajib juga kita niat setiap malam. Dan apa tujuan ikut? Kita niat sebulan. Malam yang kita terlupa niat, maka dikira sah puasa esok hari. Kerana meraihkan tiga lagi pendapat yang wajib niat setiap malam: mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi. Faham? Kerana apa dia kata mazhab Maliki sekali je niat puasa sebulan? Kerana dia anggap sebulan itu puasa ada satu ibadat, tidak berpisah. Ada pun pendapat jumhur majoriti Syafi'i, Hambali, Hanafi, setiap malam ibadat yang terasingan daripada malam yang kedua. Hari ni puasa suku ibadat, esok 2 Ramadan ibadat yang lain. Nampak? Jadi setiap satu ibadat kena niat satu-satu, ya, supaya sah. Soalan seterusnya,